Si Rampai. Tengok dia bagi kita tu bahasa Cina pula. Report card ni untuk Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Satu perkongsian yang tular di media sosial baru-baru ini membangkitkan persoalan warganet mengenai sebuah kad pemantauan kesihatan di bawah agensi kerajaan yang didapati dicetak menggunakan tulisan Cina. Kejadian yang dikatakan berlaku di sebuah klinik kesihatan di Sri Rampai ini mencetuskan tanda tanya sebagai sebuah institusi dan agensi rasmi di bawah Kementerian Negara, di mana silapnya sehingga isu sensitif sebegini boleh berlaku. Urusan rasmi kerajaan sepatutnya mengangkat dan mendahulukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Pihak kementerian perlu tampil memberikan penjelasan dan memperbetulkan perkara ini segera demi mengelakkan salah faham yang lebih besar dalam kalangan masyarakat. Okey, untuk pengetahuan ya, klinik Kementerian Kesihatan ya, si Rampai. Tengok dia bagi kita tu bahasa Cina pula. Report card ni untuk perubatan. Mana kita nak baca? Sehingga kan benda-benda isu-isu macam ni pun dah dipolitikkan. Ya, nampak? Ya, sepatutnya benda-benda macam ni jangan dipolitikkan lah, ya. Sebab ini isu rakyat, orang nak politik, orang punya pasal. Tapi jangan melibatkan Kementerian Kesihatan ni politikkan isu-isu macam ni, ya. Ini saya viralkan tu ni atas sebab apa ni, you hantar gambar-gambar macam ni, ya. Kenapa bukan rasmi? Sepatutnya benda ni, isu government ni dia isu rasmi. Jadi pihak KKM ni ambil option Kementerian Kesihatan kena ambil tindakan jangan jadi barua-barua jangan jadi barua-barua politik untuk mainkan isu-isu politik di sini, ya. You tulis sini sakit tapi kita tak tahu apa benda, apa isu dia ni. Segala noda desa kuasa buka